day, I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for Hello, Assalamualaikum gang. Kembali lagi dengan aku Nomura. Okay gang, lama tak rekod video kan. So kita kembali guys, kembali. Tak tahu nak cakap apa kan. Kita just bagi tahu kita hidup lagi kan. Tak mati lagi, hidup lagi. hidup lagi masih ada. Cumanya ya begitulah kan kehidupan kan. Masih hidup belum turu lagi, belum mampu lagi hidup lagi. So basically video hari ni kita just simple je. Okay, so kat sini kita bagi tahu kita punya up to date untuk Genshin lah. Kita buat video Genshin lu let lo. Okay, so basically kat sini korang boleh nampak kita ada Flints kan. Ni korang dah tahu lah, kita dah video terakhir kita 2 bulan yang lepas. Kita bagi tahu kita dah ada Flints kan. So Nomura juga dah dapat Nefer. Alhamdulillah menang 50-50 kan. So kiranya GG lah kan. GG. So kita dah dapat Nefer. So karakter dia seronok. Adalah dia punya macam, adalah kelebihan Nefer ni kan, macam boleh tahu rahsia-rahsia ke apa NPC dekat Not Cry ni kan. Tu ada tu malas nak sembang kan. Okay, so lagi satu lagi, sepatutnya okay, lepas dapat Nefer kan kita 50-50 kan kan. Kita 50-50. Jadinya Nomura saja kan tekan 10 tau. 10 pula literally 10 pula saja. Nomura saja tekan 10 pula dekat banner Arlokino kan. Sekali dia dapat pula. Dapat pula. Boleh pula terdapat kan. Masa keluar tu kan macam menang pula tu macam tapi nasib dapat awal lah. Tapi itulah it's okay kan. So just nak tanya macam mana nak build Arlokino dia punya weapon, pakai weapon apa Nomura tak tahu nak pakai weapon apa dulu. Dia sebenarnya ada je weapon 5 star yang boleh pakai kat Arlokino ni kan, macam Staff of the Scarlet Sand. Tapi ni Nomura pakai dekat Inifa kan. So macam mana ada idea? Cuba komen sikit siapa yang ada Arlokino semua. Cuba bagi tahu sikit kan. Artifact Nomura tahu. Artifact dia yang 4 piece harmonic tu kan. Tu tahu, tu dah ada dah. Untuk weapon nak tak nak mungkin Inifa nanti kena tukar kot. Tak pun ambil je lah weapon Xiao ni kan. The Xiao pun dah tak pakai, tapi tak boleh juga. Macam mana ni, mampus. So tak apa, artifact dah 4 piece fragment of harmonic lah kan. Macam kita cakap tadi, harmonic kan. Tak adalah bagus pun artifact dia, biasa-biasa je kan. Tak ada apa gempak pun artifact dia, bisya-bisya je kan. Cumanya kan, kalau korang nak tengok gempak ke tak gempak kan, kalau ditukar weapon dengan si Inifa ni pun gila weh. Tapi boleh dapat bagus lagi Cuma biar lah kan, lantok lah. Sebab Arlokino ni pun tiba-tiba dapat menang pula weh, macam hari tak tahulah. So ni untuk Arlokino. Nefer pun Nefer Nomura pakai The Witch Seed. Artifact dia sama macam si Flints tu, sama je 4 piece Knight of the Sky. Yang tu je lah kan. So dia punya stat boleh crit damage kan, sebab artifact tu dah bagi crit rate punya crit rate kan. Kalau artifact pun dia bagi 15 dengan 15/30. 15 adik aku dah lama tak buat video, aku tak tahu nak sembang apa dah ni. So lagi satu untuk Arlokino tadi kan, talent dia tengok kita bagi 888 ke kan nanti kan. So untuk weapon ni tengok mungkin nanti next time kalau ada 5 star tombak 5 star yang baru, nanti kita try gacha ke apa kan, tengok luar macam mana kan. Sebab teruk ni Arlokino dengan Inifa, kalau boleh Nomura tak nak dia share weapon lah kan.